Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini hari Sabtu 7 Februari bersamaan dengan 19 Syaban. Maknanya lebih kurang 10 hari lagi kita akan bertemu dengan puasa. Cuma satu je lah, puasa ni kita semua tahu ayyaman ma'dudat, hari-hari tertentu saja. Maknanya satu bilangan hari dalam bulan Ramadan yang kita berpuasa. Ini singkat sangat. Kalau sekarang pun kita rasa dah 10 hari dah nak puasa. Nanti datang saja puasa, sekejap tiap-tiap hari kita puasa, kita sembahyang, kita solat, kita puasa, tiba-tiba dah nak raya pula dah. Lebih-lebih lagi kalau ada orang yang nak puasa dia terfikir raya. Itu dia pergi lompat pula dah. Jangan macam tu. Jadi yang pertama sekali saya nak share, sebab saya pun nak buat macam ni. Kalau boleh puasa kali ni kita puasa yang terbaik. Maka nak jadi puasa yang terbaik itu, ya, kita ada beberapa hari puasa ni penuh makna, penuh orang kata berarti, nilai amalan berlipat ganda dan sebagainya. Puasa, sembahyang, baca Quran, sedekah, apa saja kebajikan yang kita buat dalam bulan puasa ni. Maka perlu diadakan perancangan. Kita mesti rancang. Kalau kita tak rancang kan, puasa habis begitu saja. Dah habis dah. Kita ikut orang jadi apa nak jadi puasa. Okey, sebab itu puasa sebulan ni kita dah rancang dah daripada sekarang, kena tengok diary dah. Okey, nak puasa di mana, apa persiapan kita, mana Quran kita nak baca, semua kita dah get ready semua. Semayang di masjid, berapa masjid mana, masjid sini semua, tempat kerja ke apa ke, semua kita rancang siap-siap. Orang yang ada mak ayah nak balik puasa dengan mak ayah. Lepas tu 10 terakhir nak qiyamul lail, di mana masjid kita nak qiyamul lail, dan ada buka puasa keluarga dan sebagainya. Kita perlu rancang. Kalau kita tak rancang, dia lagi orang kata masa kita tu terbuang. Sebab itu kita dengan amalan kita nak buat, semuanya supaya biarlah kita jangan buang masa, jangan rugi masa, jangan sia-siakan masa. InsyaAllah kita dapat puasa kali ini dengan puasa yang paling baik dan terbaik dalam hidup kita. Terima kasih.